Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ni kita tengok Bitcoin ni. Ini Bitcoin. Hari tu kita tengok dia dah sampai TP1 lah. Daripada sini kita detect dia break CB1 break CB1. CB1 break. Candle ni dah break CB1 ni. Candle ni dah break CB1. Okay, dia dah achieve TP1 dekat sini. TP1 dekat sini. Okay, sekarang ni dia retrace. Sekarang ni dia kena buat kena breakout dulu candle ni untuk dia buat dominant break sell. Ni pada satu candle kita tarik, dia tengok dia retrace ke mana. Setakat ni belum ada confirmation lagi lah. Kita tunggu dia break dulu candle hijau ni untuk dia retrace ke mana. Ok, terima kasih.